sakit perut and then bila pergi scan sebenarnya ada banyak batu empedu. And then doktor kata kena operate. So kalau anda nak elakkan daripada operation sebagai ikhtiar lah kan, sila tonton video ni sampai habis. And then follow Sarah dan komen batu empedu. Batu empedu ni kita akan cadangkan 3 jenis vitamin yang anda boleh ambil. Yang pertama is B-complex. B-complex ni dia akan bantu untuk kurangkan rasa sakit and at the same time bantu untuk hancurkan batu empedu tu. Dua pula omega 3. Omega 3 ni dia akan elakkan daripada pembentukan batu empedu tu sendiri and then dia akan bantu untuk hancurkan batu empedu yang sedia ada. Dan yang last sekali yang paling premium lah, kita panggil resveratrol. Resveratrol ni dia premium sebab dia kuatkan kita punya organ. Lagi-lagi organ yang boleh bantu untuk pecahkan batu empedu tu. So kalau anda nak dapatkan ketiga-tiga jenis vitamin ni, yang paling premium, yang tinggi penyerapannya, anda boleh komen batu empedu atau inbox je Sarah.